Pernahkah kita mendengar sesetengah pelajar dilabel sebagai nakal, lembab ataupun bermasalah? Sebenarnya, label seperti ini boleh mempengaruhi tingkah laku pelajar. Dalam sosiologi, perkara ini disebut sebagai teori pelabelan. Apakah itu teori pelabelan? Teori ini menyatakan bahawa seseorang menjadi devian bukan disebabkan oleh tingkah laku mereka, tetapi reaksi masyarakat terhadap perbuatan mereka. Sebagai contoh, label yang diberikan oleh ibu bapa, guru ataupun rakan membolehkan mereka membentuk identiti baru. Apabila pelajar menerima label negatif, maka mereka cenderung untuk bertindak selari dengan label tersebut. Apakah kesan jangka panjang pelabelan ini? Pelabelan formal seperti di kantung sekolah ataupun dibuang sekolah akan memberi kesan panjang kepada pelajar. Sebagai contoh, mereka digantung atau dibuang sekolah akan menyukarkan setengah pelajar untuk menyambung pelajaran mereka ke peringkat lebih tinggi dan peluang pekerjaan juga semakin terhad. Namun, pelabelan tidak semestinya negatif. Ada juga pelabelan positif seperti berpotensi ataupun dibimbing juga boleh meningkatkan motivasi pelajar. Kesimpulannya, label mempunyai kuasa yang besar untuk membentuk sesuatu identiti. Oleh itu, semua pihak haruslah berhati-hati dalam melabel seseorang kerana setiap orang berhak diberikan peluang kedua.